Takut sungguh sesang dah. Bila ada seorang kereta buat salah, lepas tu lepas pada tu sesang dah. Kereta lain-lain pula pakak duk sebar, pakak duk kok kerasa, pakak duduk cari duit atas kesalahan seorang kereta sesang. Takut lagu mana tu? Takut satu hari tu orang duduk situ tu adalah diri kita sendiri sesang. Hak tu hak kita takut sesang dah. Sebab itulah saya kalau saya tengok contoh kita tu sejak daripada dulu lagi saya salah. Siapa learning bila ada seorang kereta buat salah, influ buat salah. Kita tak ada lah buat klip kok kerasa ataupun buat klip ikutlah berkenaan dengan apa. Kita hanya beri semangat saja. Kita hanya kira kata lah apa ni beri semangat lah kepada dia tu. Sebab kita faham. Katanya bila kita jatuh sampai syarat tu hak kita nak tu sana. Bukan orang mari jinjak. Tapi kita nak orang faham, kita nak orang beri semangat kepada kita selesai.